Hey guys, hari ni kita nak buat buku jelly. So jom kita mulakan. First sekali korang masukkan air, jelly anggur, kacau-kacau. Okey, dah pekat letak dekat loyang jelly anggur, jelly mango, jelly kiwi. Okey, kita sejukkan dan kita siap sedia untuk potong. Tu dia jelly kita dah pun siap. Meriahkan colour dia. Kalau ada strawberry boleh letak jelly strawberry. Okey, masukkan susu cair and then whipping cream dan juga susu pekat. Okey, ni kita campur dekat jelly yang kita dah potong-potong tadi tu. Okey, dah pun siap. Nak sedap sikit korang boleh letakkan sagu. Buku jelly ni memang rasa macam jelly buah-buahan gitulah. Okey, korang nak kita siap sedia untuk packing. Okey, selamat mencuba semua.